Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi kita dengan channel saya. Masih sama juga. Sekarang ni pukul 6.18 petang. Saya sama juga iaitu hari Ahad 12 bulan Oktober 2025 Masehi bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1447 Hijrah. Sebelum mula ni, tak ingat berapa kat ni? Ada banyak dalam review tadi, tak ingat apa tu. Baik tadi, tapi sebenarnya masa sebenar sampai pada pukul ni bagian ni, sampai pada pukul 2.37 tadi. Yalah, klik tadi bukan dia pukul 3 klik tadi. Klik temai singgah sini lah. Semalam dah asal sini lah. Okey. Kita mula pada mula-mula. Ada tadi apa ada video kemarin. Apa ada video untuk dari report tu gimana? Keluar pergi ke Kedai Fikri. Lepas tu semaya maghrib dan juga isyak di surau ada buan. Hujan lebat malam ke. Lepas hujan lebat klik 10.30 malam. Lepas tu tidur tu lewat juga dalam pukul 11.40. 12 apa tu? Pukul 2.40 pagi. Bangun pada pukul 42 pagi. Bangun mandi semai subuh, kemudian makan sarapan. Lepas tu terus pergi Kedai Fikri. Pukul 10 pergi Kedai Fikri. Pukul 9 baru pergi start kerja lah. Baru pergi kerja start kerja pada pukul 9 lah. Pukul 9 8.40 tak, tidak 8.40 ke 8.40 pukul 9 dah. Pukul 9 betul lagi. Sampai sana dah 9 suku lah bawa kerja. Siap kerja tadi dah pukul 3 berapa 3.5 petang. Okey, lepas pada tinggal nasi ulas situ makan. Nasi ulas situ pukul sejam juga dah 35 minit. Ada setengah jam juga dah 3.30 tu baru balik mai sini lah. Tapi dah 3.40. Terus mandi semaya Zuhur. Kemudian duduk balik tunggu asar. Ada main Facebook baru tengok. Facebook mana Google Facebook dia. Ada balik ni ya. Susun benda ni ya. Setting benda ni. Telefon ni. Maya satu dah pukul 5 berapa tak ada ya. Tengok dah. 5.20. Mak internet dulu dah. Tengok internet dulu sah. Facebook juga tadi tengok dah. Dah ada TikTok. Tengok TikTok. Tengok TikTok tu. Dia cerita lah masa ni. Ni pun berapa bateri pun nak jam dah ni. Bateri tak tahan dah lah ni. Bateri tak jam dah. Berapa peratus dengan 20%. 30 berapa pada 30% ni. Dah 28 27. Lepas tu balik main TikTok. Kita tengok TikTok makan bateri ni. Lepas sudah main TikTok pergi sembahyang asar pada pukul 5 berapa 5 suku ni. Tak ingat sembahyang asar. Sebelum buat video review tak dia lah. Buat video review ni lah sembahyang asar ni. Lepas sudah sembahyang asar tu bawa video review ni. Berapa tadi? Pukul 1.5 bawah ni. Tak ingat dah. Okey. So sekadar itu saja untuk sesi video. Lepas tu sudah dapat video tu. Video tu terus buat video ni. Video daily report ni. Okey, saya sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.